Inkues Zara Khairina terus bersambung hingga tahun depan. Selamat datang ke saluran Aku Studio. Hari ini, kita akan membincangkan perkembangan terkini prosiding inkues Zara Khairina Mahathir, seorang remaja berusia 13 tahun yang meninggal dunia pada Julai 2025. Kes ini bukan sahaja menyentuh hati rakyat Malaysia, tetapi juga menimbulkan persoalan serius tentang keselamatan pelajar di asrama sekolah dan ketelusan sistem mahkamah. Prosiding inquest dijangka berlanjutan sehingga tahun depan dengan pendedahan bukti-bukti baru yang mengejutkan mahkamah dan pihak berkepentingan. Jadi, pastikan anda menonton hingga akhir untuk mendapatkan gambaran penuh. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan ikon loceng supaya anda tidak terlepas berita terkini yang kami bawakan. Segmen 1, Latar belakang kes. Zara Khairina Mahathir ditemui tidak sedarkan diri di longkang berhampiran asrama sekolahnya pada 16 Julai 2025 dan meninggal dunia di hospital sehari selepas itu. Awalnya, polis mengklasifikasikan kematian sebagai akibat jatuh dari tingkat 3 asrama. Namun, timbul persoalan sama ada insiden ini ada unsur buli atau jenayah, memandangkan dakwaan tentang buli dalaman di sekolah. Oleh itu, Attorney General's Chambers (AGC) telah memerintahkan inkues bagi menentukan punca kematian, termasuk kemungkinan elemen jenayah. Segmen 2, Perkembangan terkini inkues. Hingga November 2025, prosiding inkues telah mendengar keterangan ramai saksi. 35 saksi kanak-kanak telah memberi keterangan tentang suasana asrama, hubungan mereka dengan Zara dan aktiviti malam sebelum kejadian. Beberapa saksi menceritakan tentang pemeriksaan mengejut di asrama yang dilakukan terhadap barang peribadi Zara dan pelajar lain malam sebelum kematian. Namun, pendedahan terbaru telah mengejutkan semua pihak. Seorang guru mendedahkan wujudnya dokumen bertulis pelajar yang mengandungi kenyataan pelajar yang tinggal di asrama yang sebelum ini tidak pernah diserahkan kepada mahkamah atau pihak berkuasa. Coroner Amir Shah Amir Hassan dan pihak berkepentingan terkejut dengan pendedahan saksi ke-53 ini. Dokumen tersebut dianggap bukti material penting yang boleh mengubah naratif prosiding. Akibat pendedahan ini, mahkamah telah mengarahkan semakan semula dokumen dan mempertimbangkan pemanggilan semula saksi. Prosiding inquest kini dijangka berlanjutan sehingga tahun depan untuk membolehkan bukti lengkap dikaji dan disahkan. Segmen 3, Dokumen pelajar dan implikasi. Dokumen pelajar yang baru didedahkan ini dipercayai mengandungi keterangan langsung daripada pelajar mengenai apa yang mereka lihat atau dengar pada hari kejadian. Ini termasuk pergerakan Zara di asrama, suasana malam itu dan interaksi antara pelajar, potensi ejekan, sindiran atau insiden lain yang mungkin berlaku. Pendedahan ini penting kerana ia boleh mempengaruhi keputusan inkues, sama ada kematian Zara adalah kemalangan disebabkan tekanan atau ada unsur tindakan pihak lain. Selain itu, ia menimbulkan persoalan tentang pengurusan bukti di sekolah. Dokumen penting ini sepatutnya diserahkan lebih awal kepada pihak berkuasa. Mahkamah kini merancang lawatan ke lokasi kejadian di sekolah iaitu locus in quo dan menilai bukti secara menyeluruh. Semua langkah ini penting supaya keputusan inkues adalah adil dan telus. Segmen 4, Reaksi dan isu kontroversi. Terdapat beberapa isu kontroversi yang timbul. Dokumen tersembunyi. Mengapa dokumen pelajar penting ini tidak didedahkan lebih awal? Campur tangan politik. Dakwaan wujud pihak yang cuba mempengaruhi prosiding atau menggantikan peguam keluarga mangsa. Kelewatan prosiding. Prosiding yang kini dijangka bersambung hingga tahun depan memberi impak terhadap keluarga, saksi dan orang ramai yang menunggu keadilan.
Proses ini menekankan bahawa sistem Mahkamah Malaysia serius dalam memastikan semua bukti dikaji dan hak pelajar, keluarga serta pihak berkepentingan dihormati. Tetapi ini juga menunjukkan betapa rumit dan panjangnya proses untuk menegakkan keadilan, terutama dalam kes yang melibatkan pelajar dan institusi pendidikan. Segmen 5. Kesimpulan dan harapan. Kes Zara Khairina bukan sekadar tragedi seorang remaja, tetapi juga ujian terhadap sistem perlindungan pelajar, integriti pihak sekolah dan ketelusan proses perundangan. Dengan prosiding yang akan bersambung hingga tahun depan, semua pihak menunggu dengan harapan bahawa kebenaran akan terungkap dan langkah-langkah pencegahan terhadap insiden serupa dapat diperkuatkan. Penutup. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan like, subscribe dan ikon loceng untuk terus mendapat kemaskini tentang inkues Zara Khairina dan berita terkini lain di Malaysia. Komen di bawah pendapat anda. Apa pandangan anda tentang pendedahan dokumen pelajar dan prosiding yang akan bersambung hingga tahun depan? Kami ingin dengar suara anda. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami serahkan roh Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir ke dalam rahmat-Mu. Ampunkanlah segala dosa dan kesilapannya. Lapangkanlah kuburnya, cahayailah ia dengan nur-Mu dan tempatkanlah dia di syurga-Mu yang tertinggi bersama golongan yang Engkau cintai. Ya Allah, limpahkanlah ketabahan, kesabaran dan keredaan kepada kedua ibu bapa dan seluruh keluarga Zara. Ringankanlah hati mereka dari kesedihan yang amat mendalam ini dan kuatkanlah jiwa mereka dengan iman. Ya Allah, kami memohon keadilan yang sempurna untuk Zara. Tunjukkanlah kebenaran dan bimbinglah pihak yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan kes ini dengan telus dan adil. Berikanlah hukuman yang setimpal bagi sesiapa yang terbukti bersalah agar menjadi pengajaran. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah, doa dan zikir Allahyarhamah Zara Khairina. Lindungilah kami semua daripada kezaliman dan kemudaratan. Amin. Ya Rabbal Alamin.